dan hidayah di siang atau di petang hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan telah dapat kita mengeratkan ukhuwah kita atau silaturahmi kita di Subang Dana pada dini hari. InsyaAllah mudah-mudahan dalam kita berkumpul kita mengharapkan rahmat, ajma'atul rahmah wal farikatul azab, kumpulan dari suatu rahmat dan berbeda ada azab. Salawat beriring salam tak lupa juga kita kirimkan atas junjungan kita Farid Pagar Makkah Madinah, bintang rohani di dalam surga, junjungan kita satu-satunya Rasulullah Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasome, boleh. Mulai Om ya. Nah, jadilah tujuan kita. Waalaikumsalam. Mungkin dah faham atau dah mengerti, mungkin awak macam pula sekolah sobo macam pula pada artinya aku bahasa Melayu nak aku kini kalau awak juga campur sini. Nah, kita campur bahasa itu. Jadi tujuan kita kini mungkinlah semua faham, dah semua mengerti atau lah semua tahulah di hadiah tujuan dari tuan rumah. Nah, di Saru atau di dalam sini malam kita tahu bercegang awak malam sedikit matung dua kepanjangan tagayah di kita malam dengan arwah yang mujur hati yang telah berpulang karamutullah bin Ridwan itu yang cakap innalillahi wa inna ilaihi raji'un kata Allah pulang kepada dia kepada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan kita yang tinggal itu yang kita tabah menerima ujian atau cobaan. Jadi pernah berpulang karamutullah atas nama Padu Kifayah yang kita usahakan yang patut kita laksanakan, patut bagi tahu jiran tetangga atau kaum pemilih, sanak saudara, insyaAllah dah dilaksanakan Padu Kifayah dan dimandikan, dikafani, disembayangkan, diantarlah ke Padang Pusara atau Pak Sawu masing-masing. InsyaAllah mudah-mudahan warina Madawi pendidikan kita itulah agak-agak dah pada pertama ini sampai sekarang menuju hari. Itulah Pak Keranda atau meminta tuan rumah kepada kita semua untuk memintakan doakan kepada yang kuasa, moga-moga beliau dicucui rahmat juga terus dari sisi tempat kalau orang beriman dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga jannah. Walaupun arwah beliau yang dikhususkan, mudah-mudahan sekalian arwah yang bersangkutan dengan tuan rumah, tak kiralah di kampung di siko orang kita tu menyesuk pelindung pusaka wasmandau upah jadisan kaum kirapat muslimin muslimat arwah yang terdahulu lah, mudah-mudahan beliau semua dicucui rahmat terus di sisi tempat kalau orang yang beriman. Cuy ada sepiak kan? Boleh kita ni. Terus masuk sih. Mula sikit je Adalah tujuan kita semua itu yang tadi disambung. Mudah-mudahan Zulkarnain tadi dicucui rahmat terus dan siti kepada orang beriman. Dan kita membaca kulimah atau bertalil ini mudah-mudahan dapat ganjaran pahala daripada yang kuasa. Mudah-mudahan kita hidup ini di dalam melaksanakan perintah daripada yang kuasa. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala hendak. Dan maghfirlah anak cucu yang tinggalkan atau kaum kerabat semua daripada kaum kerabat kita, ahli waris, mudah-mudahan dapat menerima ujian kecobaan. Itulah kata orang menanam datang menjemput, orang punya datang menjemput. Mudah-mudahan telah pulang dia ke tempat dia masing-masing. Dan itulah kita semua ni kalau ada tujuan hajat kita kepada yang kuasa untuk masa akan datang, semoga-moga dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Jadi ramai-ramailah kita nanti memohon atau meminta kepada yang kuasa apa permintaan kita tadi dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu pula sanak saudara famili yang datang dari jauh dan dekat, kalau ada kata orang Minang berjalan buah batih menenggang buah tangan ada menolong atas nama sedekah atau membawa dengan tangan, dapat pula lah ganjaran pahala daripada dia dan ditumpang semua sekali. InsyaAllah dapatlah dapat barakat daripada guru daripada Nabi rahmat daripada yang kuasa. Mudah-mudahan kita tempatkan. Marilah kita ramai-ramai semua membacakan yang pertama daripada umil kitab atau Fatihah dan teruslah menamai atau baca tahlil dan tutup dengan doa tamat atau kepada yang kuasa. Dari itu marilah kita semua sama-sama. Jadi kata awak kuat dosen yang dibilai lamah ditangguh kuat itu kuat kalau sisik di nempang daripada seorang sepangka atau daripada tuan rumah. Bahawa sebagai suliang polano kui Pelantan Jari mewakili daripada tuan rumah mencukupkan sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahannya.
Kan enggak ada lah, Cik. Ada dua tambah ada. Mahal ni murah Cik. Ada nawak dia. Itu tinya Cik. Iya tu ya. Ba. Ada, Mat. Malah cukup ini ni. Ada tambahan ni tak? Boleh. Satu ajat sama niat kita bersama boleh. Yo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما شاء الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من لا شريك له له الملك وله الحمد لله كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا الله makbulkanlah minta kami berkatkanlah doa kami berkat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq alaiha wa la nahya insyaallah taala minal aminin bi rahmatillahi wal karam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu khaira illa hadratin nabiyil karim Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam li arwahi muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan Zulkarnain bin Arjwan usulhum wa furu'uhum sayyidillahi al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena amin ya. Lain cara menulis kecil, lain lubuk, lain ikan, lain cara bunyi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqaba wa min syarri nafasati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan
للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا والرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفعون عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم ولا تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب لمن يشاء وهو على كل شيء قادر آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلوا آمن بالله والملائكة وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله
الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله عنكم إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يصلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما زارك لك خيرون وبركاتك وافدون الله اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سمسدها محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما زارك لك خيرون وبركاتك وافدون الله اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك قدر دنيا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما زارك لك خيرون وبركاتك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سابق رحمة للعالمين ذو عدد من سيدهم وكاملهم سلامة دائمة وكذلك ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وأصحابنا ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم